القائل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Hijrah Tunjang Perubahan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu bertanya, apakah sebenarnya maksud hijrah? Para ulama menjelaskan bahawa antara maksud hijrah adalah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju perkara yang diridainya. Hijrah bukan sekadar perpindahan fizikal, ia juga adalah perpindahan yang mengislahkan jiwa dan fikiran sehingga membentuk sebuah peradaban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Dan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Rawahul Bukhari. Berdasarkan hadis ini jelaslah bahawa semangat hijrah merupakan tuntutan yang berterusan sepanjang kehidupan seorang Muslim. Dalam garis masa sejarah umat ini, terdapat satu detik yang bukan sekadar mengubah sejarah perjalanan manusia, bahkan membina asas sebuah peradaban agung. Itulah peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya telah melahirkan sebuah masyarakat yang luar biasa, daripada umat yang tertindas menjadi umat yang memimpin dunia selama lebih 1000 tahun. Benarlah janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 100 yang dibacakan di awal khutbah bermaksud, dan sesiapa yang berhijrah di jalan Allah, yakni untuk membela dan menegakkan Islam, niscaya dia akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ayat ini bukan sekadar janji, tetapi satu manifesto perubahan bahawa hijrah itu membuka ruang, hijrah itu mencipta peluang, dan hijrah itu melahirkan kekuatan. Apabila hijrah hanya disambut tetapi tidak dihayati, hanya dilakukan tetapi tidak dirancang, maka umat Islam akan terperangkap dalam kelemahan dan terbelenggu dalam kelalaian. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengimbau sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syarat dengan pengajaran. Setibanya di Madinah, langkah pertama baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah membina istana, tetapi mendirikan Masjid Quba. Inilah masjid pertama dalam sejarah Islam. Mengapa masjid didahulukan? Kerana sesebuah tamadun tidak mungkin terbina jika hati dan rohnya kosong daripada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila masjid hidup dengan ilmu dan penghayatan iman, maka umat akan menjadi lebih kuat dan teguh. Namun apabila masjid diabaikan, sunyi daripada keimarahan,
itu adalah petanda awal lemahnya sesebuah masyarakat. Lebih-lebih lagi jika berlaku pergeseran dan perpecahan di masjid dan surau. Rasulullah SAW juga telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, dua kaum yang berbeza latar belakang, berbeza budaya, berbeza taraf ekonomi, tetapi disatukan menjadi satu ikatan ukhuwah yang baru. Dalam sirah Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq menyatakan, wa akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi min Muhajirin wal Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan para sahabat baginda dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Di samping tujuan utama ikatan ini adalah untuk menguatkan umat Islam antara satu sama lain. Pada sudut psikologinya, ia juga dapat menghiburkan hati kaum Muhajirin yang terpisah dengan keluarga dan menghilangkan rasa terasing di perantauan. Sidang Jumaat yang dirahmati, sesungguhnya peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam membekalkan kita sekian banyak prinsip untuk berjaya dalam hidup. Antaranya yang pertama, hijrah ialah keberanian menongkang cabaran dan mengatasi pelbagai permasalahan kehidupan. Fahamilah bahawa hijrah bukan bermakna melarikan diri daripada masalah. Sebaliknya, keberanian untuk menghadapinya dengan penuh hikmah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hijrah ialah soal strategi dan perancangan. Umat yang hebat bukan sekadar bersemangat, tetapi mampu merancang. Hanya orang yang mempunyai hala tuju yang akan merancang. Kerana kehidupan tidak boleh dibiarkan tanpa hala tuju. Setiap individu, keluarga dan masyarakat mesti mempunyai matlamat hidup yang jelas. Yang ketiga, hijrah menuntut pengorbanan. Tiada kejayaan tanpa kesediaan meninggalkan zulm selesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam kalangan Muhajirin sanggup meninggalkan Mekah, walhal di situ bumi kelahiran dan keluarga mereka selama ini. Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum rela meninggalkan harta dan kehidupan masing-masing, lalu memulakan semula daripada kosong di Madinah. Hakikatnya, setiap perubahan memerlukan kesungguhan dan pengorbanan. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul 'azim. Dan sesiapa yang berjuang, yakni menegakkan Islam, maka sesungguhnya perjuangannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu daripada sekalian makhluk. Semoga ulang tahun sambutan Ma'al Hijrah kali ini menjadi titik tolak untuk melakukan perubahan yang sebenar. Bukan sekadar azam sementara, tetapi satu strategi hidup yang berterusan dan dipancarkan dalam setiap tindakan seharian kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum mengakhiri khutbah pada kali ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Yang pertama, umat Islam hendaklah menjadikan kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber inspirasi untuk sentiasa bersemangat melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Yang kedua, umat Islam hendaklah berani menepani segala cabaran kehidupan serta berusaha mengatasinya dengan ilmu, kebijaksanaan dan perancangan yang rapi. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mempunyai semangat juang yang tinggi, tidak mudah putus asa, serta sanggup mengharungi kesukaran dan kepayahan demi mencipta masa depan yang lebih baik untuk agama, bangsa dan negara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim.
dan orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah untuk membela Islam, dan orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang Islam yang berhijrah itu. Mereka adalah orang yang benar-benar beriman. Mereka beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 74. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.